Bersama ingin satu. Bersama ingin satu. Bersama ingin satu. Asri mana Asri? Bas rasa mesti dia bersia-sia naik basikal tu. Basikal tak ada kan? Kejap lagi baliklah tu. Oh, Tu Asri. Asri. Hai. Hai. Oh. Kamu pergi mana Asri? Oh, Bas. Tadi saya datang awal. Lepas tu saya tengok tak ada orang pun. Tadi saya pergi bersiap sekejap. Oh, Bas dah agak dah kan? Tak apalah. Semua dah ada kat sini. Jom kita mulakan dengan kawan-kawan. Hai kawan-kawan. Hai, kawan. Khabar semua? Terima kasih kerana memilih Kiss On Tu di pagi yang ceria ini. Hanya segmen dan kartun yang terbaik dari kami. Kita mulakan pagi ini dengan Pets at Kids On 2 bersama Abang Adi. Adi. Hari ni Abang Adi ada kura-kura. Red Ear Blinder. Wow, jom kawan-kawan. Sama-sama kita saksikan Pets at Kids On Tu. Tentu menarik kan kura-kura tu? Pets at Kids On 2. Hai adik-adik, bertemu kembali di dalam Pets at Kids On 2 bersama Abang Adi. Dan hari ini Abang Adi nak memperkenalkan kepada adik sejenis kura-kura yang dikategorikan sebagai kura-kura dua alam yang boleh hidup di atas darat dan juga di dalam air. Nak tengok tak dan nak tahu tak kura-kura apa? Tunggu jap, Abang Adi duduk dulu Tak salah Abang Adi, semua orang kenal kura-kura ni. Cuba tengok ni betul-betul. Tapi yang ni kecil lagi ni, comel lagi nama. Inilah dia, kura-kura yang diberi nama Red Ear Slider ya. Kura-kura ini merupakan sejenis kura-kura yang dikategorikan dalam keluarga omnivore kerana dia boleh makan sayur, makan buah dan juga makan daging. Yang macam ni, yang ini kalau dekat tangan Abang Adi ni dia minat makan ikan bilis, tak tahu kenapa. Sebab dia kecil lagi kot. Tunggulah dia dah besar. Mana tahu ikan bawal ke dia boleh makan kan. Dan satu lagi adik-adik kura-kura ini bukan saja perlukan air disebabkan kulit dia yang sensitif, malah dia tak ada air liur adik-adik. Dia perlukan air untuk menghadam makanan dia. Dan setahu Abang Adi, kalau yang dekat rumah tu dia dah bela sampai besar kan. Lepas tu dia tak tahu nak buat apa, dia mesti campak kat tasik yang terdekat dengan rumah dia kan. Betul tak? Jangan buat macam tu kerana ia boleh memudaratkan lagi ekosistem yang ada di dalam Malaysia ni. Dan kebanyakan kura-kura yang ada dalam Malaysia ni hampir pupus. Tahu tak asal kura-kura ni daripada mana? Ni asalnya daripada Amerika adik-adik. Kesian kura-kura kita makin pupus disebabkan kura-kura ini kerana orang yang tidak bertanggungjawab dah bela, lepas tu tak tahu nak buat apa, dia campak dekat tasik. Cara yang terbaik, buat program anak angkat di zoo yang terdekat dengan adik-adik ataupun dengan kawan-kawan. Sekurang-kurangnya kawan-kawan adik pun tahu macam mana nak jaga kura-kura ni. Oleh itu adik-adik, Abang Adi pun nak kena simpan dalam air ni. Kesian dia. Dah kering dah dia. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang, waktu yang sama di Pets at Kids On 2. Bye! Menarik kura-kura tadi kan Mas? Tentulah. Menarik. Macam yang Acik cakap tadi, hanya yang terbaik daripada Kiss On tu. Bukan kura-kura tu je. Ada banyak lagi kan? Terutama yang sekarang ni kawan-kawan tengah tunggu tu. Kartun terbaik kita. Jom kawan-kawan, saksikan kartun pertama kita, kartun Harry Scary.